last macam mana korang nak halau tenant keluar daripada rumah, save juga video ni supaya tak hilang. So last kali korang kena pergi masa hari tarikh tu, korang pergi rumah tu, biasanya kalau tenant yang masalah ni dia akan secara automatik sebab dia orang pun takut juga. Tapi kalau dia ada lagi kat rumah tu, first kali korang jangan pergi seorang, first kali korang kena bawa management. Management, contoh kalau kondo kan ada management office kan, so korang kena bawa seorang management office and bawa pergi kat rumah lah sebab takut dia marah-marah ke apa ke. So at least kita ada orang yang defend kita, ataupun pegawai polis pun boleh juga pergi kat sekali. And then yalah, proses suruh dia keluar dengan baik, lepas tu clear barang dia semua, settle. Itu sahaja guys. Itu sahaja cara halau secara yang sah. Okay, follow aku lagi untuk tips hartanah. Bye-bye.